Ya, gajah lah. Mana tu? Dia duk jalan seekor dia tu. Ada orang jaga tu belakang tu. Tapi ada kedai lalu lintas sini. Tengok. Ya, jogging kot jalan ni. Ya, gajah lah. Mana ada tu mana pagi lagi buat lebih tengok lah. Memang kata tu dia duk jaga sungguh lah, tak boleh kacau orang lain. Tengok tu. Gajah berjuru hari ni. Duk senyap molek. Ya, gajah lah. Memang dua gajah ni. Ada ladang kelapa sawit ni. Mari. Mari. Sesak dah mu ni. Mari ikut aku. Gih. Molek. Mu lagi mana ni? Mu nak cari tu mu kau? Cepat. Gih cepat. Lagu mana ni sesak di ladang orang ni? Aku pun. Ya, gajah lah. Main ke apa tu gajah? Dengan apa? Anjingnya ni. Gajah ni rasa takut ke anjing ni. Tengok lagi dah. Tengok. Anjing ngalok. Rupanya gajah ni memang takut macam anjing. Anjing pun takut juga tu. Nak pijak ke gajah pada muka. Dia pun takut juga anjing pun. Ya, gajah lah. Sudah berambak lah. Duduk ingat gajah ni. Duduk kepung askar dengan set helak tu. Mana gajah ni? Sudah. Tak saya masuk dalam hutannya. Alah mana? Tengok askar duk jaga tu. Boleh lah. Ya, gajah lah. Mana tu? Orang duk naik gajah ni. Duk ikut dengan motor. Boleh naik 2 orang kali tu. Mana tu? 3 orang. Ya, gajah lah. Buat gapo tu gajah duduk situ tu? Duduk dalam sungai. Duduk gagah dalam tepi sungai tu no. Mana nak cari gapo tu? Cari ikan ke? Nak gagah gapo tu dengan belala dia tu. Ya kali kau mana? Jumpa dah. Gapo dia tu yang ambil. Gapo? Tak ada. Sajalah. Gajah ni nak cari gapo Tak ada arah lah gajah ni gimana pula tu? Habis nak kubet dia tu tebing sungai tu habis nak rutuh habis duk